Pergi kelik memang tengah hari dah. Jom kita kelik. Halo, hai, Assalamualaikum. Sawadika, jumpa lagi dengan Nana di Nana Subhan Channel. Ada satu komen dari follower nama Abejo deh. Abejo ada komen kata suruh mari satu kampung yang asal petani. Asal petani. Nenek moyang dulu, tok-tok kita dulu. Tok-tok dulu mari pindah, mari duduk di kawasan ni. Ramai lah. Jadi sini keluarga banyak keturunan tu dari petani. Ni kita duduk dengan di kampung apa ni, cikgu? Ni Kampung Perak. Kampung Perak. Nama Kampung Perak? Nama kampung ni Kampung Perak. Perak. Oh tu. Bukan daerah deh. Daerah nama Kampung Perak. Mungkin Batu Kurau, daerah Larut Matan dan Selama. Oh, okey ni kita sapa dah kapur, kita duduk dengan Abah. Balai. Abah dengan cikgu. Cikgu Nur deh. Cikgu Nur lah bawa kita nah hari ni. Cikgu Nur nak bawa raut-raut tempat-tempat kawasan supaya tempat adik-beradik dah deh. Orang panggil keturunan sini berapa ramai? Berapa ramai juga? Sini satu Batu Kurau ni ramai. Kalau ikut tu satu mungkin Batu Kurau ni ada lebih kurang 30,000 lebih. Oh. Ramai. Tapi Batu Kurau Kampung Perak ni saja pun mau 2,000 orang lebih. 2,000 orang. Memang mari dari sana lah keturunan. Dulu Tok Cik kita dulu sana. Oh, macam mana boleh masuk lagi duduk di kampung ni? Itu kalau nak ikut dengar cerita Tok Cik kita dulu. Kalau ikut cerita dulu dia kan dia lari kan. Dulu Raja Siam kan. Dia duk cari. Dia lari, dia mau terokar duduk sini, menetap sini. Pasal tu di sini semua yang duduk sini boleh kita adik-beradik. Dia berkembang kan. Orang nikah, orang ni campur-campur. Itu berkembang. Oh, gitu. Okey, cerita tu nanti kita nak pergi cari guru seorang lagi. Orang lama-lama. Orang lama sini. Kita boleh dengar kata cerita orang petani mari duduk sini ni lagu mana. Tapi hari ni kita nak dengar dialek orang petani. Di kampung Perak. Sama tak Abelan? Lagu mana dialek dia? Dialek dah macam cakap tadi lah. Mu nak pergi ke mana? Mu nak pergi ke mana? Mu nak pergi mana? Mu nak pergi mana? Sama. Sama macam cikgu tadi lah. Contoh dah, jom kita kelik. Tapi dulu macam cikgu tadi lah. Pergi kelik memang tengah hari dah. Ya cikgu. Mungkin cikgu dulu kecil-kecil. Ayah mak dah cakap, makna? Pergi kelik lah. Tengah hari dah ni. Sekarang dah. Tengah hari kembang. Tengah hari kembang. Tengah hari kembang ni. Tengah hari kembang. Pergi kelik lah. Tak kelik lagi ni kan. Aku rembas hari kok. So, kan? Itulah cerita dia. Dia bukan pukul. Aku rembas hari kok. Itulah cerita dah. Lorak dah gitulah. Ya kata aku gembah lah. Gitu dah. Adik-beradik belah nu duk kawasan mana? Di Kampung Kapah. Kampung Kepah. Kepah. Dengan Pekan Betung tu lah. Di Betong. Di Betung. 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 Betung kalau lain panggil Betong dah. Sini Betung. Bahasa Melayu apa yang Betung. Adik-beradik kau duduk sana? Adik-beradik, saudara, pak saudara lah. Ramai? Ramai lah di sana. Ramai lah. Kat orang mana? Kak memang orang Perak lah sini. Orang Perak. Kami memang ayah Perak. Ayah Perak. Mak petani lah. Campur. Perak kahwin dengan petani. Jadi kami macam abang dia cakap air. Kami cakap ayo. Ayo tu orang Perak. Ayo. Nana perasan tak? Abang cakap macam mana? Pak Su cakap macam mana? Mak Su cakap macam mana? Lain. Mak Su dia sebab Mak Su ni sebab dia mak dia orang asal petani. Tapi pak dia orang Perak. Orang Perak ni dia sebutan dia macam ayo. Ayo macam kereta. Pasio. Kalau pasir ni pasio. Pasir panggil pasio. Itu orang Perak. Perak. Payahnya. Payah faham Kalau gabung dengan orang Perak, bolehlah bercakap tu. Boleh nak cakap Perak terus. Tapi Perak kami tak pure, jangan belah botol tu. Pure dia tu. Dia dalam sikit.
Apa beza cakap Perak dengan KL? Ada tak ada. Ada tak ada. Tapi Perak punya dulu pun mak ada tak ada kereta. Sini? Sini dah ada campur dah. Jadi ada campur petani Perak semua ada. Dia sebut kereta lah. Kereta. Dia naik kereta aku. Naik kereta. Sama. Kalau kita main naik kereta aku. Kalau besen jeluk tu yang panggil apa sini? Besen apa tu? Besen bekas. Besen juga. Yang panggil besen. Besen juga. Besen, talan, labu semua panggil itu. Bledi. Bledi panggil timba. Abang kita bledi. Timba. Apa lagi? Cakap lagi, tanya dapat. Apa lagi? Dengar. Dengar seperti tu. Dengar juga dah. Dengar juga. Kalau Leno panggil musik kalau sebelah betong. Lena. Musik ni dengar. Musik, kami musik dia. Kami dengar. Yang musik tu ngosek. Ada ngosek. Ada lagi. Kalau musik ni kami dengar. Kalau nampak bergari. Tak ada gari. Gari tak benda apa. Macam tu? Gari ni makna kata nampak. Kalau bahasa dalam kot sebelah betul kan reman. Yang tu nampak gari ni. Nampak jelas kot. Nampak gari. Nampak jelas tu kita kata jelas. Nampak terang lah. Mendadak nu dia mau Aisyah. Aisyah. Aisyah yang kami waris kami di kedai apa tu kita makan. Kuakak. Bukan ada juga. Di Kementing dekat Olong dekat sate tu. Gari. Ada bahasa dengan gari tu cuba cerita balik masuk dia. Maksudnya nampak. Masuk apa? Nana tanya ni sebelah Raman jalan sebelah waris habis duduk tu. Tapi sebelah Nana ni Tubik Kelantan. Super Kelantan tapi nampak banyak Kelantan banyak kira. nak capa Kelantan dah bukan Perak dah ni. Pok Dara, anak Dara. Sedara tu lah. Pok sedara, anak sedara. Sama juga. Sama juga. Kalau sebut waris tu kami sini pun waris juga. Waris juga. Waris kuat lah. Dia beradik rapat lah kata. Waris kuat. Waris rapat jadi waris kuat-kuat. Maksud kata rapat sangat lah. Kalau waris tu memang saudara yang rapat lah. Waris rapat. Kalau anak dia buat salah pun kita ada kuasa tegur lah. Gitu. Okeylah ni sikit banyak lorak-lorak orang kampung Perak. Siapa biasa dengar lorak-lorak gini boleh komen. Lepas tu kalau nak tengok macam nak Tubik Kelantan sikit. Tani halu-halu. Jadi anak-anak tu anak-anak yang duduk di luar tu cakap luar lah. Kat luar lah. Sudah. Lama habis bahasa. Ya. Habis bahasa dulu anak tak ambil. Yang tinggal mak dengan ayah. Sudah. Masih duk cakap dengan anak memarisak. Ya faham. Tapi tak cakap dah lah. Mugi ambil motor Zat. Ambil motor. Mugi ambil motor. Dia tak kata kau pergi ambil dah. Kalau durian? Durian. Durian yang panggil. Umur kita durian. Durian kan? Kami dengar durian. Durian. Itulah. Sikit banyak lorak-lorak di kampung. Sebab gini, dulu ada video buat di kampung Weng. Kampung Weng Kedah. Weng Kedah. Memang ada cakap tu. Dialek dia macam sebuah betong tu. Betul. Betul. Daerah tu lah dia. Sebab dia macam kat A saja. Jadi pekat juga. Dia mau tak kata balik, dia mau tak klik. Kelik nak kelik. Nak kelik. Arwah abang ipar. Mai mapiau. Mai map A. Sebab kelik. Dia ajak kita minum A. Minum A. Minum A. Kelik. Ada tengok tempat petai dia tak peti. Peti. Di web tu sebelah sebaya nak rasanya. Pekat dia. Tapi hak sini rasa macam sebelah Orang Kelantan. Weng Kota. Naratiwa kok Nana rasa. Lorak-lorak ni capur jadinya.
Ni dah sikit banyak. Ha gapo dalik dia. Manis sikit dia. Jap lagi kita nak jumpa lagi orang hok pandai sikit lagi. Nanti kita jumpa trik yang depan. Okey, hari ni takat dulu. Assalamualaikum. Terima kasih.